Hai, dalam video ringkas ini, kami akan membimbing anda tentang cara yang betul untuk menggunakan tongkat dengan selamat dan berkesan. Mengikuti langkah-langkah ini akan membantu anda bergerak dengan yakin sambil melindungi kaki yang cedera dan mengelakkan tekanan yang berlebihan. Tongkat anda seharusnya berada kira-kira 2 inci di bawah ketiak dan siku anda harus sedikit bengkok. Gerakkan kedua-dua tongkat ke hadapan, langkahkan kaki yang cedera dan kemudian bawa kaki yang sihat ke hadapan. Untuk menaiki tangga, berdiri rapat di bahagian bawah tangga. Pegang kedua-dua tongkat di bawah lengan anda. Naikkan kaki yang kuat tidak cedera terlebih dahulu, kemudian bawa kaki yang lemah cedera dan kedua-dua tongkat ke anak tangga yang sama. Untuk menuruni tangga, berdiri rapat di tepi atas tangga. Letakkan kedua-dua tongkat ke anak tangga di bawah. Turunkan kaki yang lemah cedera terlebih dahulu, kemudian ikuti dengan kaki yang kuat.